iyyaka nasta'in. Okey, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sambut. Sekarang abang pula. Cuba baca. Ya pula nak semak. Sudah tuan-tuan. Suruh suami pula baca. Sekarang ya nak semak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas maya. Jaga-jaga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa yang kenapa? Kenapa perlu dibaca? Itu nak ke mana? Huruf ain, ain di sini. Ain. Di atas. Di atas. Dia tengah-tengah. Ayam. Cara sebut alamin. Kak Nak, semalam Kak Nak pergi dengan ceramah Ustaz Kazim kan? Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jangan dua kali pula. Alamin batal lah. Saya nak ajar makhrajnya ialah Mana ada orang jawab, Kak Nak semalam pergi dengan ceramah Ustaz Kazim ya? Enggak. Kamu ni sembelit ke? Ini makhraj. Kena jaga. Kadang-kadang dia baca sikit saja silap. Maliki yaumiddin. Bunyi macam Arab. Sekali Arab. Cuba kita dengar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Batal semayang. Kenapa batal? Sebab dia tambah sabdu atas kaf. Maliki yaum. Dia tambah sabdu Maliki yaum. Dia kena baca slow. Maliki yaum. Kamu nama apa? Maliki. Kamu mazhab apa? Maliki. Maliki yaumiddin. Ada orang jawab, kamu mazhab apa? Maliki. Tak ada. Tambah sabdu, batal semayang. Masya Allah, tuan-tuan. Takutnya tuan-tuan. Takut ni ada dua. Bukan takut hantu. Sekarang orang takut hantu. Yang rapid dia takut. Takut apa? Hantu ni jangan takut. Tuan-tuan takut pada dia, dia berani pada tuan-tuan. Jangan takut. Tuan-tuan berani dengan dia, dia takut. Tuan-tuan dengar orang basuh kain dalam bilik mandi tuan-tuan. Pukul 2 pagi, pam basuh kain. Abang, siapa tu abang? Biarlah dia nak basuh kain. Abang ni betul. Jangan takut, dia pun sibuk nak basuh kain. Tuan-tuan patut pergi jumpa dia. Duduk dalam bilik mandi tu cakap, kamu nak basuh ke nak apa ke buatlah. Jangan kacau anak bini aku sudah. Tapi kalau bil air naik bulan ni jaga sama. Apa nak takut tuan-tuan? Tiba-tiba dia jawab, iyalah malam tu juga pindah tuan-tuan. Tak payah. Kita kena takut dua benda. Takut amalan kita tak betul. Amalan kita tak sah. Ni yang kita takut. Yang kedua yang kita takut ialah amalan tidak diterima. Amalan yang sah tapi tak ada pahala. Masya Allah. Yang pertama, amalan tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab tak betul. Ambil wuduk tak betul, semayang tak betul. Tak betul menjadikan ditolak amalan. Masya Allah, tuan-tuan. Tak betul. Yang kedua, kita takut amalan kita tak diangkat ke langit. Kenapa tak terangkat? Sebab kita tak bayar hutang. Kita tak bayar hutang. Nabi kata matlul ghani zulmun. Orang yang ada duit tapi tak nak bayar hutang, zalim. Kalau mati tuan-tuan, tergantung amalan dia. Itu jaga tuan-tuan. Orang yang tidak diterima amalan siapa?
bapa yang tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak dia. Tak bagi nafkah, semayang rajin, tapi tak bagi nafkah. Bila isteri kata, abang, beras dah habis. Dah habis, apa masalahnya? Beri ya. Yelah duit. Awak tu kan kerja. Gunalah gaji awak. Gaji saya. Ni beras ni untuk keluarga. Aku dah izinkan kamu kerja, kamu cakap banyak pula. Suami ni walaupun kerja dia untuk siap masjid, Allah tak terima amalan dia. Sebab dia tak bagi nafkah kepada isteri dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Tak diterima semayang. Serupalah akak-akak pun tuduhnya labuh sampai ke perut. Mata ni Masya Allah bercelak hitam. Nak angkat mata pun tak boleh, beratnya celak. Ikut sunnah Nabi tu, ya Allah, Astaghfirullahalazim. Mata ni subhanallah bercelak. Tasbih ni kalah rantai motor. Punya kayang, subhanallah. Tapi bantah cakap suami, Allah tolak amalan. Baca Quran, Masya Allah, siang malam. Bantah suami, Allah tolak amalan baca Quran. Suami kata, ya, dah malam ni, mailah tidur. Kejaklah orang nak baca Quran ni. Tidur dulu. Banyak lagi ke? Ada 20 helai lagi. Sedangkan suami panggil tu, patut tutup Quran. Sadaqallahul azim. Pergi ke suami. Tidurlah dulu. Sibuk kalau baca Quran. Awak nak cari pahala ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak ada pahala tuan-tuan. Yang suaminya tidur berdengkur, mengangung sampai ke subuh. Isteri tak layan. Jaga-jaga tuan-tuan. Baca Quran pahala, tapi bila suami panggil lagi pahala, pergi layan dia. Pergi layan dia. Ni kena ingat. Dan suami pun kena faham. Jangan duk suruh isteri dia layan. Kita pun kena faham juga. Kadang-kadang isteri letih. Isteri letih tuan-tuan. Ayah, suami tak faham, kerja nok aja. Tengoklah isteri tu jaga anak. Bukan cakap jaga anak, ikan boleh jaga, kucing dia jaga, semua nak boleh jaga. Siapa? Ibu-ibu ni saya kata, kenalah buat persiapan. Cantik-cantik, semangat sikit. Ini balik rumah, buka pintu je, rambut macam ni yang rapik, berubah putih melepak rambut. Suami ngundur ke belakang. Aku ni silap rumah ke? Takut dia tuan-tuan. Cuba ia lawa-lawa buat rebonding. Buat rebonding. Cari yang kedai Islam punya orang kita buat rebonding. Kalau tak ada orang Islam punya buat rebonding, suruh suami rebonding. Dia ambil nyaya ni sereka yang rambut kita. Lurus tuan-tuan. Boleh buat, bukan salah rebonding. Kalau ada beruban, sunat diinaikan dengan warna merah, warna perang. Sunat. Semalam yang rapid, sekarang lihatlah wajah tu. Ini buat. Saya kata tadi, tunjukkan bacaan Quran pada anak-anak. Tuan-tuan, dua-duakan anak. Yang mana ada anak kecil, dua-duakan dengan Quran. Ini dua-dua dengan lagu yang tak tahu. Lagu mana dah? Polis tembak karak kena. Polis tembak karak kena. Polis tembak karak kena. Budak tu bangun. Budak tu. Ini pun salah juga tuan-tuan. Kalau kecil-kecil mereka, nanti adik kita ni dikejarkan hospital kan. Dia semangat benar gelak sampai tidur tuan-tuan. Ambilan dah, ambilan. Tuan-tuan, kita kena faham ya. Quran ni lembutkan hati. Kalau dalam buayan pun dah dengar Quran, Masya Allah. Balik kita daripada dengar ceramah, tengok isteri kita. Ya, cepat. Dah malam ni tidur cepat. Sabarlah abang, kan budak nak tidur ni. Jangan awak kira awak je. Pergilah buat-buat baca Quran ke apa dulu. Anak nak tidur. Suami pun ambil Quran baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isteri datang. Abang, anak dah tidur. Sadaqallahul azim. 2 ayat je baca tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena tunjuk.
didik anak-anak sentiasa, didik isteri sentiasa supaya kita selamat. Tetapi jangan sampai mereka jemu. Dalam mendidik ada 4 cara. Nak didik masyarakat, imam nak didik jemaah, pemimpin nak didik rakyat, ustaz, ustazah, nak mendidik orang yang datang kuliahnya, Nabi bagi 4 syarat. Pertama, basyiru, bagi orang suka. Wala tunakkiru, jangan bagi orang jemu. Kalau kita nak didik anak-anak kita, bagi mereka suka, bagi hadiah pada mereka. Sebab tu cikgu tadika di sekolah, dia kena bagi budak-budak ni suka. Sebab tu cikgu tadika mesti mengajar menyanyi di sekolah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum, Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. Dia pun suka. Cuba tuan-tuan pergi ceramah budak-budak ni yang memboringkan mereka. Adik-adik ya, bila kita melihat kejatuhan Muammar Gaddafi di Libya, mana budak-budak ni faham tak? Walaupun saya ni Profesor Madya, ceramah pada budak-budak ni, kita melihat bahawa pasca kejatuhan Muammar, kita melihat bahawa manalah budak-budak ni tahu tuan-tuan, Muammar tu apa? Batu marmar tu lah. Sebab itu saya kena mengajar budak-budak ni cara mereka tak jemu, mereka kena bercakap. Adik-adik, kalau kita tak sembahyang, hukumnya berdoa. Dia kena sambung. Bila saya mengajar orang tua, tak boleh macam itu. Ibu-ibu, kalau kita tak sembahyang, bukannya berdoa. Sebenar. Macam tabika kita kan. Sebab itu dia kena bercakap bagi orang suka. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz di sekolah, dia terbawa-bawa ke masjid, macam dia mengajar di sekolah. Tuan-tuan ya, agama kita melarang perbuatan meminum Tok Imam menjawab, sebab tu kita kena didik bagi orang suka, bagi orang yang jemu. Nak bagi orang yang jemu, jangan ceramah panjang-panjang. Sikit-sikit udah ada yang dengar dekat pukul 10. Bila ustaz nak berhenti? Kena faham. Supaya kita nak didik anak-anak. Saya sebagai ustaz, nak didik isteri saya, tak boleh ceramah 24 jam. Bolehlah ceramah di masjid, di padang, di dewan, di forum. Balik rumah pun forum dengan isteri, tak boleh. Dia tengah masak, senasihat dia. Elok duk goreng nasi. Iza, Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Letih tuan-tuan. Tengah makan nasi pun, ingatlah Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ada makan subuh kan. Tengah dia mandi pun diketuknya pintu bilik air. Dah buka dah? Ya bang. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Awsani bi khalili bi sab'in. Sebab itu kita kena ceramah dakwah bilhal, ceramah mengikut keadaan. Kadang-kadang ceramah ni, dakwah ni dalam lagu. Dalam lagu boleh didik anak-anak. Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Nabi kata apa? Zikirlah kami dan hitunglah zikir kamu dengan jari kami, kerana jari ini akan menjadi saksi di hari kiamat. Zikirlah dan kira dengan jari. Sebab